Adun pasca kuil, ulama PAS bertentangan pendirian. Dua ustaz bertempur di PRKI Kuning. PN bertaruh Muhaimin jadi calon. Selepas kereta, kini mangsa kebakaran pipe gas dapat motosikal. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya, Nurzawani Miskon. Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS, Mokhtar Senik, membidas tindakan adun semenih Nushi Mahfuz yang terpalit kontroversi kerana melawat sebuah kuil Hindu baru-baru ini. Katanya tidak perlu pun untuk wakil rakyat berkenaan melawat kuil agama lain atau gereja hanya untuk membuktikan bahawa Islam adalah agama yang bertoleransi dengan semua kaum. Beliau juga menyarankan agar Nushi menghayati surah Al-Kafirun. Nushi yang juga setiausaha Dewan Ulama PAS telah melawat kuil pada 6 April lalu kerana menyantuni penganut Hindu di kawasannya. Mokhtar mendakwa bahawa lawatan Nushi membawa mudarat berbanding manfaat kepada agama. Dalam perkongsian terbaru, Mokhtar Senik membuat analogi bahawa tindakan pemimpin Dewan Ulama PAS berkenaan sebagai naik ke sarang pelacuran. Baiklah, dalam perkembangan yang lain, pilihan raya kecil Dun Air Kuning bakal menyaksikan sekurang-kurangnya 2 calon bergelar ustaz bakal bertempur di peti undi pada 26 April nanti. Perikatan Nasional malam tadi mengumumkan Ustaz Abdul Muhaimin Malik, 44 tahun, sebagai calon mewakili blok itu. Abdul Muhaimin yang juga merupakan pengetua MTQ Adin Air Kuning adalah pengerusi PN Tapah. Sebelum itu, Barisan Nasional telah mengumumkan setiausaha UMNO bahagian Tapah, Dr. Ustaz Muhammad Yusri Bakir, 54 tahun, mewakili gabungan kerajaan perpaduan. Yusri yang berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam Pendidikan Islam dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, kini bertugas sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. PRK Dewan Air Kuning diadakan susulan penyandangnya Allahyarham Isyam Syahrudin menghembuskan nafas terakhir akibat serangan jantung pada 22 Februari lalu. Baiklah, dalam perkembangan terakhir mengenai perkembangan mangsa di Putra Heights. Selepas bantuan kereta, seramai 55 mangsa kebakaran pipe gas di Putra Heights menerima motosikal secara one-off daripada syarikat Spenco semalam. Penerima yang kebanyakannya dari kampung Kuala Sungai Baru mendapat pemilikan penuh motosikal itu tanpa perlu membayar kos insurans untuk tahun pertama, nomor pendaftaran dan cukai jalan. Menteri Pengangkutan Anthony Dox Yufuk berkata, bantuan tersebut bukan hanya kerana mangsa kehilangan motosikal sebagai mod pengangkutan, tetapi mungkin memerlukannya untuk mencari nafkah kehidupan. Baiklah, paparan tadi mengakhiri berita hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.